Apabila seseorang tu melakukan bersenam, dan biasanya orang tu bersenam dapat injured kan, sebab yelah bersenam ni benda yang aktif, benda yang melibatkan anggota badan 100%. Tapi kadang-kadang bila kita bersenam ni ada apa side effect dia tu injury. Boleh terangkan tak macam mana benda ni boleh berlaku? Okay, hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hizami. Okay, saya pakcik kepada Akil Amar. Okay, so straight to the point. Okay, di mana apa yang Akil Amar bagi tahu macam mana kejadian berlaku Okay, salah satunya ada beberapa faktor tapi saya tak cerita banyak, mungkin dalam 1-2 faktor lah. Yang main point lah kata. Okay, first main point is di mana kita ni sebagai manusia untuk bermula sukan ni kita perlukan warm up atau sesi panaskan badan diri lah, sesi panaskan badan orang kata. Warm up di mana warm up tu kita boleh bermula dari kepala sampailah ke tangan, maksudnya kita renggangkan badan-badan kita sebelum kita melakukan aktiviti sports, tak kisahlah sport apa kan. Okay, ini tujuannya untuk kita orang kata merenggangkan otot-otot kita ni sebelum kita melakukan sesuatu intensive sport. Okay, intensive, saya tak kisahlah apalah sport apa pun kan. Okay, ni tujuan ni juga dapat mengelakkan kecederaan seperti cramp, terselioh kan. Most likely banyak orang selalu terselioh kan. Okay, so basically firstly is kita sebelum sukan memang kita kena buat warm up. Okay, nombor dua salah satunya ada saya bercakapkan isu-isu pemakanan lah pemakanan. Okay, mengapa sebab kalau nak tahu, Malaysia adalah salah satu negara yang tinggi orang kata obesity. Okay, obesity. So bila berat badan melebihi daripada orang kata BMI, so dia akan makan lutut sebenarnya tau. Okay, makan lutut. Okay, so macam ni saya bagi contoh orang berat badan kan, ada yang serta tu orang berat badan sampai 200 kg, bila nak bangun nak berjalan pun susah. So pun itu pun boleh menyebabkan, so bila dia nak start dengan sports tu, okay, so bila dia berat badan terlalu berat sangat, so boleh memakan lutut dia, so kadang-kadang nak jalan pun susah. Okay, so antara salah satunya juga pun pemakanan pun kena cari yang benda-benda protein lah, kata protein tinggi ya, fiber, itu untuk tujuan untuk repair muscle kita. Okay, elakkanlah, bukanlah kata tak boleh, kurangkanlah makan makanan benda yang tiap-tiap khasiat macam burger, snack itu yang tak ada apa protein, fiber, lagi vitamins kan, benda tu penting Tapi tuan, kalau makanan Melayu sihat kan sebenarnya? Makanan Melayu sihat, tapi saya boleh bagi contoh Okay, ramai orang cakap nasi lemak tu sebenarnya, kalau tuan-tuan nak tahu, nasi lemak sebenarnya